Tapi tak risau sebab bila korang beli the whole package. Bukan buat apa. Bila korang beli the whole bila asal boleh guna kamera belakang ni je, kamera depan, ya Allah. No filter tau. Memang lipstick. Pegang tu. Come, this one. Tapi kita tak sampai kena, tak apa. Bella just tunjuk korang. Bella memang bawa ke mana-mana. Sebab kalau macam ni dia masih ada kan colour, just pakai dia punya gloss saja. Korang ni ada je nak kacau Bella. Malu tau. So dia akan macam terima kasih, comel. Apa? Korang ni bila malu. Terus saya nak tengok kamera. Kepada semua, terima kasih sebab selalu doa baik-baik, cakap baik-baik. Cuma yelah, sementara ramai yang tengah tengok. Bila harap Mira kasih, nanti kita bayarkan lagi. Janganlah buat spekulasi yang tak best. Sebab kita okey je. Cuma macam Bella ni Bella ni lebih kepada menghormati rasa segan, kan? Tak kalau kita nak bagi contoh, takkan kita nak macam ngendeng kan, macam peluk-peluk apa ni nama, lengan sambil jalan sesama. I'm not like that. Tapi one thing yang korang memang rasa korang pun tahu kalau korang kenal Bella, kita baik. Alhamdulillah. Kalau tak baik mungkin kita tak ada kat sini bersama-sama. Okay, itu saja. Dan Bella selalu ambil konten. Bella suka ambil moment dan bagi dekat YB. Sebab Bella tahu kadang-kadang parents ni tak bersama dengan kita, tak tahu siapa yang akan pergi dulu. Jadi sometimes Bella tak nak interfere lah. Better YB dengan parents dia, and Bella ada my own parents. Selebihnya tu kita serah kepada Allah SWT. Cuma sekarang ni kita fokus okay, macam Bella kerja yang Primavera ni, fokus tu. Dan macam YB ada family dia, tak salah untuk Bella ambil sedikit momen diorang bersama yang boleh jadi kenangan. Yang tak perlu pun Bella ada 1-2, it's okay. Macam tu lah. Okay, setuju kan? Tak kena Bella macam bukan nanti lah macam mama come and walk with me. No, I'm not like that lah. Tak apalah, kita bagi ruang. Ini muka YB pun korang perasan kan, dia pun macam sibuk. Masa dia dekat Malaysia, dia sibuk yalah, kerja hakiki dia menguruskan rakyat di Muar. Dan sometimes dia kerja-kerja lain, side job yang dia buat, macam contoh modelling, duta apa-apa. So kesian parents and family YB tak ada masa, bukan tak ada masa, tak selalu bersama. Macam Bella tu sebab kita bekerja dalam satu produk yang sama contohnya, so kita ada kat set lah sama-sama macam tu. Tapi macam parents YB jarang. So I think ini adalah salah satu peluang yang ada, di mana mereka bersama-sama berada di France. So dapatlah diorang spend time, biar diorang sesama keluarga dapat jalan sama-sama, berbual, ketawa, yang tak perlulah Bella nak interfere sebab ialah itu yang terbaik. Tapi dia memang baik, Masya Allah. Okay, penat ke Bella explain? Tapi kita jangan okay, ni berapa, 18,000 orang. Kita percaya korang, Bella, walaupun kita tak saling kenal, Bella tahu korang semua orang baik. Kita tak perlu besarkan hal ni sebab takut dia lagi besar. So just keep it to ourselves, okay? Ni as long as korang dah macam lega Bella explain, tak ada apa masalah, don't worry. Seriously, wife. Cakap siapa? Ketawa Janganlah, tak ada. Ramai tanya saya dengan Arah. Ada Arah. Oh, memang pakai songkok. Saya ingat Apa tahu. Tak apa, okey je. Tapi jangan set sangat lah. Kalau set sangat dia Pak Maun nama dia. Ha? Kau berapa kat Malaysia sekarang? Okay, 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum.
masa semua. Sekarang saya bersama dengan YB. Saya Sadiq, berada di Paris. Macam mana pasal YB? Berada di sini bersama dengan keluarga tersayang. Ni wawancara apa ni? Saja. Dia menggunakan intonasi yang berbeza, sangat formal. Tadi tak adalah formal macam ni. Tak, sangat gembira. Walaupun badan masih penat, tetapi semangat luar biasa kerana bersama dengan orang-orang yang bersama. Nak cakap banyak benda, kita berhenti situ sajalah dulu. But it's been great, sentimental, nostalgic, and untuk membina memori-memori yang baru. Dah lama nak macam mana? Biar saya je yang tanya. So far, Kenapa you pula boleh tanya, tak boleh tanya? adalah wakil Ultimate Ballet. Saya apa? Kamu Iron Man. So, soalannya, so far, sepanjang kita berada di France, you suka tak France? I love France. But I particularly love France when you are surrounded with the right people. Dia akhirnya Macam mana kita nak tahu? Because everything, no matter how small it may be, becomes a lot more meaningful apabila dikelilingi dengan orang yang sepatutnya. Apa cakap? Macam ni nak definisikan the right person, the right people. The heart knows and the heart wants what it wants. Tahu tak lagu apa? Tahu. I baru nak buat muka serius, ya Allah. So ya, dia Muhammad ni mengelakkan sikit. Tadi nak formal tengok. So. Apa mewakili premier. Maafkan saya Baby. Tadi nak formal sangat. So, selama ni kita perasan YB dekat airport ke, dekat airport ke, dekat pengelipan ke, memang pakai baju penambil je. Adakah sebab penambil ni memang dah bersama-sama dari awal, atau sebenarnya memang sebab kualiti dia? Sebab saya memang sangat selesa bila pakai baju penambil ni. Kadang-kadang ramai orang tertawakan saya kerana bila saya pergi kabinet tidur pun pakai baju Prima Ballet. Sleep. Kita orang tak boleh nak sangkan dalam Baby. Saya boleh sangkan because it's very comfortable. Kita tanya dia lagi. Yang boleh sangkan. Tapi betul tak? Correct me if I'm wrong. Betul tak sebab nak pakai baju Prima Ballet pun sebab dia suka mempromosikan Malaysia dan martabat bangsa Melayu? Of course, definitely. Sebab tu saya nak cuba normalisasikan pemakaian baju Melayu, batik, belah dengan baju kurung, dengan kebayanya. Kerana ini adalah sedikit sebanyak budaya Tapi baju rakyat Melayu, kita yang wajib dikongsikan kepada tapi semua. baju Melayu boleh pakai dengan kasut dulu. Soalan. Sebab saya nampak you pakai dengan bukan kasut formal. So okey je ke? Sebab selesa. Saya memang pentingkan keselesaan. So saya boleh terbayang kadang-kadang kalau pakai baju Melayu penuh, tiba-tiba dalam nakal saya kena kejar. Takkanlah nak pakai kasut yang terlalu formal. Senakal-nakal saya nakal lagi bijak. So you yang kena kejar jap kan? Kejar senang sangat, kejar you rasa susah sikit. Kenapa masuk kau lah? Okay. Sekarang kita berada di mana ni? Tak tengok, tak tahu kat mana. Di Paris. Kita pergi kepada Duta Prima Ballet yang baru. Sudah duduk. Okay. Sedang bercinta. Boleh interview? Boleh macam ni? Boleh buka baju? Betul. Tapi abu yang sejuk kena boleh buka sekejap, orang nak tengok. Live ke? Mana? Belakang sikit. Baik. Mana? Ni ada batu tiang ni. Nak mana tengah? Ke nak kat gate tu? Batu langit. Duduklah tepi tu. Kat gate. Mana? Nampak belakang ke, Bat? Bat, nampak belakang ke? Tengok sini Abu ya. Oh, tak boleh nak habis dah. Kita tengok. Okay.
Okay. Okay, boleh. Pakai kasut ni macam budak sekolah lah. Oh, lama. Oh. Bukan. Okey, okay, tukar. Okay. Masuk. Kita tukar pula pair. Too small. Oh, thank you. One, two. Apa ambil tengik-tengik ni? Aduh. Apa ni? Okay, Nil masuk. Okay, kita ada 3 sub masuk ni. Oh, sorry. Jangan biarkan kita punya followers bersendirian. Tolong. Masuk dalam. Beratur. Communicate. Dia macam terpegun tengok. Dia macam orang tengok je. Ya ke? So speechless. Pegun tengok saya ke tengok Ivy? Jangan kata orang terpegun. Terpegun tengok Bella lah. Kan nak terpegun tengok saya kot. Apa salahnya? Ke kau nak terpegun tengok? Mai Bella pegang. Okay. Bella flip juga. Hi. Singapore. Oh, hello. You from far. We want to take picture with you. Sure. Assalamualaikum. Ya, hello. Hi. How are you? How are you? Very good. Hello. She's the one. Yes, she's the one who saw you. Saw you from far. That's Bella. That's Bella. Phone. Your phone. No, my phone. Sorry. Terlalu excited. No, a family. We going for the picture. Okay, 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Yes, but you. We were here for our. 知道我是属于高公平吧 Yeah, it's really beautiful. Honestly, it's quite good. So we were here. So might as well holiday lah. Right. Can I take? Yeah, sure. Yeah, I take a photo. Bagi No, just myself. So my mother can jalan dulu. 1, 2, 3. Alright, thank you so much, guys. Enjoy your trip. Cek pergi kat ni. Baik. Kau nak beli tiket. Tengah rekod ke? Tak, tengah live. Assalamualaikum korang. Ya. Okay. Duta Primavera. Assalamualaikum Mama dengan Abu ya. Bonjour. Abu ya, janganlah. Do not destroy the French language. Abu ya. Tak, Mama pula try. Bonsoir. Mama tak boleh keluar lidah. Mama lidah belacan. Ada Masya Allah. Yes. Ani ambil gambar sama Mama. Kan boleh. Tolong. Ni tolong pakai phone. Mana sana lah. Nak use your phone ke? Ke tak? Phone you tak okey? Tak apa. Pakai phone.
kat bawah tu. Masya Allah, tengok ni. Ni dah baca. Ya. Okay, ni Bat. Bat. Ya, Bella ya. Yang ambil gambar dan video. Tuhan. Itu dia Bella. Tak, semua orang nak tengok. Ada 17,000 orang ni. Bat cakap, bagilah salam. Assalamualaikum guys. What do you think of France, Paris so far? Nice, beautiful, chill, cloudy. So this is love. nyanyi ni je boleh. Apa benda tak boleh pakai music. Alright, itu semua jalan tempat lain sebab kita orang kerja. Orang tu tak berjalan juga. Nanti ni cek phone kat lain takut long contact. Kesian. Bella sekarang suka dengar lagu yang tu tak, yang selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu di liang yang satu, ku di sebelahmu. Rasanya Bella terdengar lagu ni masa Musafir Dunia I forgot lah ada handle, but it's macam Musafir ada kat TikTok. Dia guna lagu tu, Bella mesti suka. Yes. Lagu tu. Korang komen lah apa tajuk lagu Bella korang rasa. Musafir apa ni? Sorry. Musafir Dunia, betul lah. Bukan korang, ya Allah. Kita memang photoshoot for Prima Ballet. Bella takkan gula-gulakan korang lah. Sebab korang sayang Bella, berapa sayang korang, so tak elok lah kesian korang pun. Ni kita fokus kerja, okay? Alah. Ada salah sangat. Ada salah sangat. Ada salah sangat. Ada salah sangat. Ada salah sangat tengok saya. So biasa jadi apa yang panggil? What's it called? Oh, I love you too. Korang kat mana ni? Okay, Bella tak kapus. Sorry. Tengok Sadiq boleh? Dia kat situ. Yang lag ke? Kenapa orang kata lag? Why is it lagging? Hai. Di sim macam ni lah. Tak apalah. Tak apa. Malu-malu pula. Sebab dah selalu sangat tunjuk my face. Tak apalah. Dah selalu sangat tunjuk muka. Macam mana tu? Oh, story lari-lari pula tu masa. Tapi ni bukan akaun Bella, ni akaun Jack. So boleh lah. Boleh ke? Lag lah. Lag ke? Semua orang komen. Orang kata lain. Korang boleh nampak ke ni? Tengok Bella dengan tak tahu wanita daripada France ke mana. Dia suka tengok Ayu Bella dan juga bajunya. Dari Prima Ballet, so boleh dapatkan untuk raya. So dengan Prima Ballet tu ada ribbon sekali lah. Oh, ribbon tak ada. Kalau jumpa Bella, insyaAllah Bella boleh belanja ribbon. Oh, kan satu persatu minta kan. Ni ada 12,000 orang minta nanti. Orang kata mana orang putih. Orang putih tu dia dah jadi orang French lah. French girl. Dia jadi French girl. Kita pun memang kena kurangkan untuk dia berjumpa dengan YB Sadiq. Sebab kenapa nak kurangkan? Sebab dia jumpa YB saya nak angkat-angkat. Orang penat. Salah ke? Tak salah lah. Manja sangat. Apa
Buya mana? Buya dengan Mama tengah dating. Di mana ada Mama, situ ada Buya. Di mana Buya, di situ ada Mama. Dia terus nasi. This is alone there. Oh, iya ke? Okay, never mind. You go and find It's fine. her. I'll be your Mama. I think Mama. Yeah, go. Go teman Mama. Saya tak jealous Bella lipstick apa cantiknya. Okay, nak kena tunjuklah lipstick apa kalau macam tu.